Pemimpin apa? Pemimpin gila babi je. Yang ada hari ni pemimpin ada ni, Perdana Menteri dia sama menteri 2x5. Orang lanyak Islam dia apa? Dia hati kan. Sampai orang kafir orang naik kepala. Sebab apa tu? Sebab dalam perut pemimpin yang ada sekarang hubbud dunia. Dia letak dunia lebih besar daripada akhirat. Dia letak makhluk lebih besar daripada Ta'ala. Ya. Zaman Mu'tasim, Khalifah Mu'tasim, seorang perempuan muslimah berjalan. Tiba-tiba kain jilbab diterangkat sikit ni. Disorakkan oleh orang Yahudi. Oh, bukan dipegang, disorak aja. Oh, disorak. Perempuan muslimah tu melaung, wah Mu'tasim, dia kata, wahai Mu'tasim, aku telah dihina oleh Yahudi. Satu bala tentera Mu'tasim tahu. Satu bala tentera besar Mu'tasim tahu. Hari ni apa tuan, orang lanyak Islam kata apa, dia biar. Dia pemimpin apa? Pemimpin gila babi je. Pemimpin sesat barat. Kalau agama Tuhan kata jaga, ya, bala laknat Tuhan kau akan dapat. Kau jaga, kau tunggulah. Ya. Laknat paling besar sekali apa? Bala paling besar, yafirruna minad dunya bighairi iman. Dia keluar daripada dunia, dia mati besok tak ada iman. Tu bala paling besar. Ya. Akan datang, Nabi kata, saya khurju fi akhir zaman, akan datang pada akhir zaman, ya, yafirruna minal ulama. Pertama, manusia lari daripada ulama. Cakap ulama dia tak pakai, mufti punya fatwa pun dia tak pakai. Ya, mufti dia lantik jaga agama, mufti cakap dia tak pakai. Dia buat dak kepala dia memimpin hari ni, memimpin viol gitu. Ya, yafirruna minal ulama. Dia tak pakai cakap-cakap ulama lagi. Ya, itu yang pertama. Maka fayabtalihumullahu bisalasatil balayat. Tuhan bala dia dengan 3 bala. Awwaluha, yang pertama, apa yang pertama? Yaitulah yarfa'ul barakat min kasbihim. Tuhan angkat keberkatan daripada segala kerja dia. Apa kerja dia buat, semua berkat ada Tuhan tarik. Yang kedua, wasaniha. Yang kedua dia apa? Yusallitullahu sultanan jairah. Tuhan taslit, Tuhan maknanya bala penduduk tu dengan negeri tu dengan pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim. Yang tak erti menjaga agama Allah tu zalim. 2. Wasalisuha, yang ketiga ni paling besar ni. Yakhrujuna minad dunya bighairil iman. Dia keluar daripada dunia, dia mati besok tak ada iman, dia mampus besok tak ada iman. Ni bala paling besar. Dia tak ada iman, apa hukum dia? Khalidina finnar. Dia kekal dalam neraka. Ya, ya, dia dukhulunan nara abadan. Dia masuk syurga, dia masuk neraka besok selama-lama. Ini punca ni. Sebab apa punca dia apa ni? Ni punca ni. Dalam qalbi dia tadi tidak ada ma'rifat yang sebenar dengan Tuhan. Dia tak terbuka dengan Tuhan. Itulah bahaya bila orang mahjub. Bila mahjub dia tak kenal Tuhan sebenar kenal, maka dunia menipu daya.